Tapi betul ke Cip Santau dia? Tak ada ke awet-awet Cekaro, muda-muda try test cuba nak Abang Cip Lando? Cerita. Ada break ke ni? 2 hari tu cukup lah untuk proses fotosintesis dan sebagainya. Macam mana? Berani lah. Producer kami dia dari mana ni? Alright Cip, dah berapa hari dah kita dekat Kazakhstan ni. Betul. Setakat ni apa pendapat Cip pasal Kazakhstan? Aku sekarang ni nak cakap pasal aku dulu. Aku rindu anak bini aku. Oh, yelah. Aku rindu sangat. Nak pegang-pegang teddy bear doll dia. Okey, berbalik pada soalan Wan Noras Budiman. Pendapat saya tentang Kazakhstan adalah satu negara yang perlu dikunjungi. Untuk first timer, it's a very beautiful country, a good culture. Cuma ada orang kata benda-benda yang biasalah negara yang baru terima kunjungan daripada orang luar kan. Mungkin dari segi budaya muka mereka agak macam kabib yang aku nampak. Kan? Serius lah, jenis muka serius. Serius, memang tak ada kelakar langsung. Betul. Kan? Tapi bila tegur, tiba jadi peramah. Bukan tegur, bagi assalamualaikum. Oh, bagi salam terus. Bagi salam tu jadi brother. Ajak makan. Tu lah. Bukan masa. Alhamdulillah kan. So basically you kena datang untuk nak terima cakap-cakap kita je pun tak guna. Betul. You kena datang. Maksud dia orang ni sebenarnya peramah. Cuma karakter dia orang tu jenis serius. Macam kita kaji apa tu, mereka ni ada genetik daripada Genghis Khan, daripada Mongolian punya empire. Dengan kemudian mereka juga pernah bersama dengan kesatuan Soviet dulu kan, USSR kan. So memang background ada orang-orang yang keras. Dia macam keras. Ada nampak macam no comment, tak ada. Kan aku cakap direct je kan? Kalau ada tu rasanya tak balik. Memang kita boleh. Memang tak ada karakter-karakter macam langsung, tak ada. So mungkin mereka sembunyikan atau bagaimana. Tapi Malaysia juga begitu. Yalah kan? Zaman-zaman dulu, zaman-zaman Majapahit dulu, zaman-zaman dulu kita. Sama juga mana ada, ni tak ada. Mungkin budaya tu belum sampai ke sini. Kita harap tak ada lah. So Cip, dekat sini, walaupun kita kat gunung macam ni, kita still dapat line juga. Betul. Kita boleh upload video, kita boleh upload story Cip punya dengan apa? Yang penting aku boleh call anak bini aku. Dengan ada ni, roaming man ni. Betul. Dekat pakai roaming man ni dekat mana-mana pun insya-Allah boleh dapat line. Tak 4G, 5G. So kalau siapa yang pergi travel ke apa, memang recommended. Sekarang orang memang pakai ni. Orang tak ada dah pakai roaming-roaming kat telefon ni dah Cip. Orang pakai ni je, 5 device sekali sangkut. Topik kita, kita nak buat berlainan sikit lah topik yang selalu orang tanya Cip pasal jalan, ni semua. Kali ni kita akan pergi dive into deep ocean sikit, orang kata. Gitu. Kita cerita pasal rumah tangga sikit. Ni kau kena standby sikit. Aku ais kepal banyak. Ais kepal banyak. Kalau lebih-lebih aku. Apa dia bunyi telefon producer? Kau kuat banget. Itulah dugaan kru production yang di luar negara kan. Kan producer punya bini kena ikut dengan anjing. Baik anjing orang sini. Betul. Banyak ad hoc sikit biasalah. So hari ni nak tanyalah soalan yang selalu netizen mungkin tak tahu atau tak pernah tahulah pasal dia agak personal sikit lah untuk Cip. So Cip, cuba boleh tak cerita macam hal rumah tangga, berapa lama dah berkahwin, anak berapa orang, lepas tu apa detik-detik macam pengalaman dalam berumah tangga, sepanjang Cip berumah tangga tu, yang boleh kita sampaikan dekat penonton, nasihat-nasihat lah sepanjang berumah tangga tu untuk Cip sendiri. Okey, mula saya nak cakap bahawa setiap perkahwinan ni berbeza daripada antara satu sama lain. Jangan comparekan kehidupan saya dengan kehidupan kau, kehidupan penonton, berbeza. Cuma kami bernikah tahun 2012. Baru dikurniakan seorang cahaya mata, Ayana. Sebab planning. Bukan sebab tak nak anak, bukan tak boleh. Tapi sebab planning. Dulu kerja dengan Datuk Suhaslam. 15 tahun direct. So, masa limited gila. Memang limited. Pagi. Waktu aku bernikah tu pun, yang jadi wakilkan aku tu pun, Zack Taipan. Tu muka Jepun Buragas tu. Dia pergi jumpa orang masjid semua. Ni orang tak tahu ni. Wakilkan aku Zack Taipan muka Buragas tu, yang muka Jepun something komunis tu. Sampai orang masjid dia terkejut. Awak ni siapa nak cari siapa ada hutang awak. Dengan bangle-banglenya dululah. Sekarang ni insya-Allah Zack Taipan dah okey, insya-Allah abang Zack Taipan. So waktu bernikah tu pun memang
ramai orang uruskan pernikahan saya. Saya cuma datang, saya kata sebab saya tengah buat skrip bercakap dengan Jin dan sebagainya. Saya datang, saya salam, lafaz nikah dan lepas tu duduk atas pengantin, pelamin. Itu saja yang nikah kat mana, Cik? Dekat masjid tu, dekat area Setapak. Kemudian bersanding tu dekat hotel di Palma. Okey. So lepas berapa tahun baru Cip dapat Ayana? Selepas lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Baru dapat peluang. Okey. Itu pun senyap-senyap. Bukan. Habis? Datuk tanya. Mula bila kau nak kahwin? Saya cakap, Datuk, masa saya sebelum kahwin ni, saya cakap, Datuk bagi saya job macam ni, tak ada peluang saya nak kahwin, nak dating pun tak boleh. Bila dah kahwin, dia tanya pula bila kau dah dapat anak. Ini manusia. Yalah, betul. Termasuklah Datuk Su Aslam. Dia dengar ni, dia tahu ni. Lepas tu, bila pula kau nak ada anak? Dia kata, Datuk, saya kerja macam ni, macam mana saya nak dapat anak? Sibuk. Perancangan kita lari lah kan. Dia, tak apa Lando, aku bagi kau cuti. Aku bagi kau cuti 2 minggu. Kau pergi honeymoon. Kau kahwin, kau pergi honeymoon. Wah, ni cara. Kau pergi honeymoon Lando. Aku tak nak tengok kau kat sini. Kau tahu apa jadi? Baru hari pertama, honeymoon dekat, selepas beberapa tahun, honeymoon dekat Concord, Hotel Concord, Pulau Pinang, dapat call. Baru register. Lando, kau balik sekarang. Baru nak check in. Sebab balik? Biasalah productionnya lah. Kau tahu lah budak-budak kru. Balik tak? Saya kata, Datuk, saya baru check in, bagi saya dalam 2 hari, Datuk. Okey, kau lepas 2 hari, kau dah puas semua kan? Kau balik. 2 hari je? 2 hari je. Plan 2 minggu. Itu cerita dia lah. So 2 hari tu kau call lah Zastration. 2 hari tu cukup lah untuk proses fotosintesis dan sebagainya. Macam mana? Berani okay, lah. Producer kau dia dari mana ni? So maksudnya lepas honeymoon tu lah, tiba-tiba pregnant lah. Itu pun ambil masa juga. Datuk tanya lepas tu, Datuk tanya, kau bila nak ada anak? I see. Lepas tu alhamdulillah lah kan, lepas dalam jangka masa yang sibuk dan sebagainya, filem cat gangster dan sebagainya, dimurahkan rezeki dapat anak seorang kan. Kemudian selepas tu sibuklah dengan family, menguruskan family dan production dan sebagainya lah. Okey. Jenis macam ni, asyik nak marah je orang kan. Garang. Semua orang nak disound je. So macam mana Cip dekat rumah pula dengan family? Dengan Ayana, dengan wife. Adakah macam ni juga? Ke macam mana? Dia sebenarnya apa yang kita portraykan di media sosial dan sebagainya, orang nampak kita berlakon jahat kan. Itu sebenarnya ada karakter. Begitu juga dengan naskah media sosial saya. Itu adalah pada saya naskah putih yang saya corakkan. Bukan karakter saya. Saya sebenarnya berbeza dekat luar. Takkanlah orang yang handle projek juta-juta untuk Astro dengan skop bercakap dengan bahasa yang tak semenggah, betul tak? Betul. Sudah tentulah kita Duta Muda Malaysia. Duta Muda Malaysia. Takkanlah saya tak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan menjaga tata susila yang lebih baik kan. Faham. So itu sebenarnya apa yang orang nampak je lah. So dekat rumah sebenarnya karakter dia sangat berbeza lah dengan di social media sebenarnya. So Cip dekat rumah dengan Ayana tu macam mana? Adakah Ayana memang akan conquer Cip lah, of course lah. Itu yang akan kalah lah. Itu yang saya agak sedih sebenarnya. Kenapa tu? Kenapa? Sebab apabila dengan production, kita sibuk dengan production. Bila dengan di media sosial, orang kata apa, influenza, lebih kurang macam tu lah. Influenza. Jadi berhadapan dengan cabaran handphone pula. Sebab apa? Saya ni dalam Brotherhood, perjuangan saya. Jadi hampir setiap malam lah, kes kemalangan, maut, cacat, jatuh, kerugian harta benda saya kena handle sebab orang memang akan cari saya. Bukan setakat di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga. Jadi kita banyak menguruskan kes-kes kemalangan di Malaysia lah. So still sibuk, masih sibuk jugalah. Masih sibuk juga. Saya sebenarnya free masa sekarang ni je dengan kau. Walaupun perangai kau macam hanat kan, tapi ini peluang aku untuk relax lah. So bila yang betul-betul Cip ada peluang macam untuk dengan family, quality time tu? Bila betul-betul? Ada ke pergi bercuti ke hujung minggu? Pergi mall ke, tengok wayang ke? Ada tak? Sempat tak? Dia sebenarnya, ini pada saya setengah salah saya jugalah. Saya mengaku salah saya juga. Apabila kita terlalu dalam media sosial, kadang-kadang kita susah nak membahagikan masa itu. Sebab media sosial itu 24 jam. Orang call kita 24 jam. Dan kemudian lepas tu dengan mangsa-mangsa Kemalangan Raya yang kita tak boleh nak nafikan hak mereka untuk mendapat bantuan. At least sekurang-kurangnya bantuan teknikal, nasihat, guidance macam mana nak buat tuntutan, ganti rugi dan sebagainya. Kita kena bantu. Cuma itulah, saya perlu sebenarnya, bukan setakat saya tetapi keluarga saya juga perlu bersabar, sehinggalah pada satu ketika mungkin saya kata
I nak give up ke atau macam Bersara lah, bukan give up, bersara lah kira. Ataupun ada orang yang boleh take over saya, okey. wakil-wakil yang boleh take over saya untuk meneruskan perjuangan legacy Brotherhood ni. Itu je lah. Okey, faham. So sepanjang 13 tahun perkahwinan tu, apa nasihat cik kepada orang yang baru-baru kahwin, yang tak sampai lagi, orang cakap macam ni lah, level 1 5 tahun, phase 1 nak go through, lepas tu phase 2 10 tahun. Selalunya lepas 10 tahun tu dia akan, orang cakap kalau dapat go through 10 tahun, insyaAllah atas tu dia okey. So apa cik punya nasihat kepada dia orang producer? Producer pun orang baru kan. Baru kan. Sebenarnya pada saya ni satu nasihat bukan setakat pada anda semua, tetapi juga pada diri saya, untuk mengingatkan saya, sebab saya selalu buat kesilapan yang sama yang korang buat. Cuma bagaimana kita nak menangani masalah tu sebenarnya. Masalah tetap akan ada kan. Kadang-kadang bini muka masam, kadang-kadang bini muka macam Khabib tadi pun ada kan. Dalam bini aku kau campur dengan orang Cina kan. Dia punya mak Chinese. Pernah kena sepak? Belum lagi lah. main-main. Kan. Jadi dalam hal tu nombor satu yang kita nak sebutkan adalah tolak ansur lah, toleransi lah. Itu. Dan lelaki kena jadi lagi kuat daripada komunitas sebenarnya, sebab semua kita akan disalahkan. So korang jangan rasa tertekan apabila bini muka masam, kadang-kadang bini berceloteh. Kadang-kadang kita kena fikir juga, kalau diorang tak berceloteh, dengan siapa lagi kita nak dengar celotehan mereka ni. Betul. Kan? Betul. Sementara mereka boleh bercakap, maksudnya mereka masih berkongsi tu. Betul. Bila berceloteh, maksud dia mereka berkongsi yang kita tu, bukan pada orang lain. Betul. Dia akan jadi masalah apabila mereka senyap dan berkongsi di media sosial ataupun dengan orang-orang lain. Itu adalah masalah yang besar dalam family. So sementara itu yang banyak sekarang terjadi. Banyak. Dan saya juga mengaku bahawa berlaku pergolakan dalam keluarga saya yang hampir mengakibatkan kami, orang kata, berpisah. Tetapi alhamdulillah berjaya go through walaupun diuji pelbagai, orang kata, dugaan-dugaan lah sementara dalam proses beberapa bulan sewaktu tu kan. Tapi alhamdulillah saya cakap dengan dia sabar, doakan saya. Saya selalu nasihatkan dia, masalah kewangan, saya pun ada masalah kewangan juga. Dia kata, doakan saya yang, doakan ayang, itu saja. Nah, kalau kita nak explain lebih-lebih, nanti dia akan cakap lebih-lebih pula. So, ending dia doakan saya. Kemudian bersabarlah kan, semoga satu hari nanti ada kebaikan sinar cahaya di hadapan perkahwinan kita. Itulah yang saya selalu nasihatkan. Alhamdulillah. Tapi jangan cuba, orang kata, jadi hero. Perempuan sebenarnya dia bukan nak hero. Dia nak orang yang dengar. Dia bukan orang menyelesaikan masalah. Ramai kita ingat bila perempuan kata, yang ini masalah keluarga kita, ramai ingat dia nak suruh kita selesaikan. Kadang-kadang dia cakap tu berdasarkan, okay, this is our financial situation, family punya financial situation right now. So dia nak dia cakap je. Ataupun dia ada masalah dengan orang luar kan, nak meluahkan lah, lebih more on sebenarnya perempuan dia hanya nak lebih luahkan perasaan dia saja. Dan kita dengar saja. Dengar. Kau pun sama juga. Panjang cik berkahwin, apa dugaan paling berat cik pernah hadap dalam perkahwinan tu, yang cik rasa masa tu memang rasa koyak, level koyak, stres gila? Apa agaknya? Dia semestinya apabila melibatkan media sosial lah. Media sosial lah. Sebab media sosial ni penangan dia tak macam rumah tangga laki bini zaman dulu. Apabila wujud media sosial ni, orang kata orang nak bercakap pasal kita, pasal family kita, pasal anak bini kita ni, satu Malaysia tahu, lebih-lebih lagi pada orang yang orang kata ada nama kan. Jadi benda ni boleh disampaikan sampai banyak fitnah ke? Banyak lah, maksud cerita yang tak betul keluar. Diorang ni banyak menokok tambah cerita. Betul. Kadang-kadang biasalah, orang kenal kita mungkin dalam satu filem, mungkin dia pernah berlakon kita satu filem. Kemungkinan kalau kru mungkin pernah jumpa kita dalam satu dua telemovie. So diorang rasa diorang dah kenal terus. Biasalah. Orang Malaysia ni kan, minta maaf lah, orang Melayu ni kadang-kadang aku kenal ni. Baru telemovie 7 hari kan, jumpa time makan dekat tepi jalan. Kenal kau ni. Kontak. Lagi-lagi ada nombor telefon. Aku tahu dia. Aku dah ni aku ada nombor telefon dia. Nampak? Aku kenal. Jadi masalah ni. Dia sebenarnya kenal tu, mengenali orang tu ataupun mendalami seseorang tu, mewujudkan silaturahim antara dua individu tu berbeza. Ya, betul. Kenal tu mungkin cakap kenal. Kawan tu lain. Kawan tu dia tahu susah senang kita. Kan? Sahabat baik tu lebih deep lagi. Jadi ramai orang tak faham maksud kenalan, kawan dan juga sahabat baik. Jadi bila tersebarnya benda ni, contohnya pasal Amerika tu.
si Jahanam, si Lahanat ni pendek tu, Amerika tu. Ramai kata Lando, apa tu, CV dia, kan, santau dia dan sebagainya. Oh, kecoh. Kan, wartawan datang jumpa, bergaduh kan. Lepas tu orang Kelantan. Dia orang tak tahu aku, Kelantan kan. Bapak kahwin ni pintu geng. Oh, ya. Jalan Kote Jelasin. Kamu Kote? Ya. Oh. Bapak. Tapi betul ke cip santau dia? Mana ada. Betul lah. Tak ada lah buat apa aku nak santau member nak buat bisnes. Okay. Bisnes pun fried chicken je. Macam tak berbaloi nak santau ke? Baik aku santau JKR di BKL. Macam Bandar Kelang. Untuk pasangan yang baru berkahwin, yang dia belum lagi dapat anak. Sometimes kita tahulah dia orang ni sebab mungkin Cip pernah go to, saya pun pernah go to kan, bila kita belum ada anak, orang pressure. Bila belum kahwin tanya belum kahwin, bila nak kahwin. Bila dapat anak dia tanya bila nak nombor 2. Betul. Bila nak nombor 3, 4, dia takkan berakhir. Betul. Tapi selalunya macam pasangan yang baru berkahwin tu dia belum dapat anak, mungkin dia akan pressure sikit. Betul. Tengah dengan perasaan orang. Bukan pressure sikit, banyak. 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 Sebab orang keep on push kan. Banyak. So apa nasihat Cik kepada dia orang, pasangan-pasangan ni? Okey. Nombor satu, kena percaya bahawa rezeki Tuhan tu bukan zakat wang, ketenangan, Ya, betul. Pangkat dan sebagainya, tu masuklah anak. Anak ni rezeki. Betul. Kan? Dan dia juga boleh menjadi satu dugaan. Betul. Apa yang menjadi rezeki tu boleh bertukar menjadi dugaan kalau kita salah handle. So anak ni salah satu punca rezeki, apa tu yang Tuhan bagi. Tapi kalau tak boleh nombor satu, saya nasihatkan pergilah buat medical check up. Kan? Gunakan apa medical check up tu, teknologi sains yang manusia ada pun daripada Tuhan juga. Allah betul. juga yang bagi kan. Betul. Kemudian kalau tak boleh lagi, berusahalah dengan cara-cara berbuat baik. Ini saya beritahu sebab benda ni betul-betul berlaku dengan saya. Okay. Ada lebih kurang 3 orang anggota Brotherhood. Anggota Brotherhood sendiri tak ada anak. Kemudian seorang tu dia kata tak ada anak, dia cerita kat saya macam mana dapat anak. Saya cakap, bro, tingkatkan lagi usaha Brotherhood, palam lubang niat lillahi ta'ala, tapi mohon juga dengan doa supaya dipermudahkan urusan. Alhamdulillah 3 orang berderet anak lah. Alhamdulillah. Okay, Buat baik. Sebab tapi kita sampaikan pada Allah, kata kalau ada rezeki bagilah aku. Sebab Tuhan tu Maha mendengar. Ya, kan? Kalau betul. kita betul-betul rasa nak kan, Ya, buat baik. Betul. Sedekah dan sebagainya. Itu penting tu. Okey Cip, lepas tu sepanjang perkahwinan kan. Yalah, Cip famous kan. Sekali post 100 view kan. View banyak apa benda. Tak ada ke awet-awet Cekaro muda-muda try test cuba nak abang Cip Lando walaupun DM ke apa ke. Cik. Ada break ke? Ni Tak ada break. Tak ada break. Aku ni sial. Saya suka betul serang je lah. Okay. Ada. Bukan setakat lelaki, perempuan pun ada. Bukan setakat perempuan, lelaki pun Lelaki pun ada. Lelaki pun ada. Ini kena kau lelaki. Cik pun kau nak. Itu yang kita bangga dengan Kazakhstan, tak nampak sangat. Faham. So, yang perempuan tu apa dia DM? Biasalah. Perempuan ni dia tak direct. Okay. Kan. Mula-mula tanya sihat lah. on business term. Okay. Kadang lepas tu call sampai malam-malam. Dia pengenalan sama benda-benda lain. Perempuan dia takkan terus direct. Dia akan secara sini, secara halus lah. Okay. Tapi tanggungjawab kita juga sebagai suami kepada isteri kita, kita patut dah tahu. Cuma kadang-kadang lelaki ni dia tak faham. Okey. Jadi ataupun buat tak faham. Sebenarnya pada saya banyak lelaki tak faham. Okey. Pada saya, terutama lelaki yang orang kata hardcore macam saya, yang sibuk dengan kerja kan. Kita sebenarnya tak faham. Okay. Jadi kadang-kadang kita bagi nombor telefon untuk urusan kerjaya, untuk urusan mungkin sponsor, whatever lah. Kita bagi, kemungkinan dia akan hubungi kita. Bila orang rumah kita nampak, dia selalu akan bagi nasihat. Yang ni apa yang kan 1 2 okey lagi ni dah sampai je ni. Okay. Betul tak? Jadi kita lah lelaki yang kena elakkan benda ni berpanjangan. Kita boleh bagi alasan. Nak cakap boleh, kita jumpa kat office. Kan, jangan WhatsApp malam-malam. Boleh je. Okey, faham. Kena pandai. Kadang-kadang you can use that on your economic punya gain. Katakan dia memang ada business. Dia nak bagi business kita, tapi dengan dia ada niat yang mungkin nak lebih-lebih kan. Tetapi use that gain untuk peluang lah untuk peluang ni you tarik ke arah benda yang positif. Okey, faham. You still do the business, tetapi you kena jaga hati. Okey, faham. Yang betul-betul ajak keluar ke, minum-minum just macam kosong-kosong ni ada tak? Tak ada. Tu tak ada lagi lah. Dia selalunya akan based on business, ada politics, ada on. Normally dia orang tak berani kot nak tu direct. Dengan orang macam saya mungkin orang tak berani. Orang lelaki pun. Orang lelaki pun dia tak akan berani untuk sembang-sembang kosong. Saya tak berani kecuali kau lah. Itu je lah. Okey Cip, satu lagi kan. Yalah, kita ni kalau berkahwin, bini ni
mudah terasa. Sensitif lah orang cakap. Bila kahwin ni dia lebih sensitif. Kadang macam cik cakap tadi lah, bila perempuan WhatsApp tengok pun dah boleh. Sentak satu hari tak bercakap. Padahal dia tak tanya lagi kita tak, pun. Sebenarnya bukan setakat itu. Perempuan ni bila dia dah jadi isteri kau, kadang-kadang dia tak perlu baca kau punya WhatsApp pun. Dia tengok ada insting. Tak, naluri dia. Insting lah. Betul-betul. Dia tengok balik dia naluri tahu. dia sebenarnya basic macam ni lah. Kalau kau dah tidur dengan perempuan tu, kalau kau tak kahwin pun, dia akan ada insting pada ini aku betul. Tu sekarang aku cakap. Faham. Jelas aku cakap sekarang ni walaupun kau tak kahwin dengan perempuan tu pun, kalau kau dah ada hubungan yang terlarang dengan dia, dia akan ada insting pada kau. Ini kuasa Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Tu apa yang kita cakap ni bukan setakat suami isteri, tetapi yang melebihi kau yang ke arah itu pun ada. So perempuan ni dia akan dapat rasa. So kalau contohlah macam wife-wife kita macam tu kan, jenis merajuk apa benda. So macam mana cara cip handle benda tu? Macam saya cakap tadi, kita kena dengar je lah. Kalau isteri kita, kalau isteri lah, bukan isteri kau, tak payah lah. Kau sibuk-sibuk tu masalah. Kan jadi macam kes Azlan Komeng ni, Kang. Sampai masuk melodi. Nampak? Bini dah jaga ya. Assalamualaikum Azlan Komeng. Salut sama lu, berani lu bro. Tapi macam saya cakap, perkahwinan masing-masing. Faham. Dia ada hak dia. Kalau kita nak kahwin lebih pun boleh. Tapi yang I cakap ni on this episode only. Betul. Agama Islam kau jangan larang. Dia tak boleh. Bukan kau tak boleh kahwin 4. Dalam Al-Quran kata boleh kahwin 4. Betul. Boleh. Cuma terpulang, adakah kau mampu? Betul. Mampu bukan setakat zahir saja, batin dia, nak jaga perasaan dia. Betul. Kan banyak benda yang kita kena belajar lah. Itu so banyakkan mendengar dan bersabar lah. Bersabar je lah. Itu memang penting lah. Tapi lagi satu, kalau ada rezeki lebih tu, bawa lah jalan. Perempuan ni dia suka kecantikan. Belikan lebih barang-barang. Walaupun tak mahal, dia tak ada tanda hati tu. Kan? Ada duit lebih sikit, bawa pergi Kazakhstan. Dan lagi Almaty. Kazakhstan. Memang sesuai lah cik. Memang sesuai untuk family. Memang best. Bawa anak-anak kan, family kat sini. Memang terbaik. Memang terbaik. Okey, alang-alang kita dah cerita kat Kazakhstan ni kan cik. Apa bagi cik yang tak best pula kat Kazakhstan ni? Dia mesti ada pro and cons. Dia takkan perfect. Apa yang tak bestnya kat sini? Nombor satu dia pada saya adalah mereka ni, budaya mereka lah yang agak kasar dan mungkin not so friendly at the first kalau kau tak tegur dia. Tapi once you tegur dia, dia dah tahu macam mana nak handle situation. Dia are very friendly, accommodating, ajak belanja makan dan sebagainya. Lagi satu, nombor dua yang tak berapa best, tempat ni cantik, salji kan, tapi dia sejuk sangat pada kita yang tak biasa orang Melayu dia kan. Mula-mula bestnya macam kau lah, mula-mula main salji lah, berkejadah lah, bergolek-golek lah. Lepas tu menyorok dalam bilik, berkebun. Pada saya bersyukur di Malaysia cuaca kita betul. Hujan panas saja kan, tetapi kalau nak pergi tempat sini, kita pergilah tempat ni, pergi bercuti okey, tapi nak hidup kat sini I don't think so lah. Tak boleh lah, mungkin sebab kita memang bukan dari sini kan. Kos pemanasan yang mahal, kos dia tinggi jadinya. Betul, baju pakaian dekat even sini. Kereta cip, tayar kena pakai yang snow. Yes, kena ada grip dan sebagainya. Mahal, bukan murah-murah. Yang ketiga kat sini. Kat sini sebagai negara yang still not developing, baru terima orang kata pelancong daripada luar ni, banyak benda yang diorang kena upgrade lagi lah, terutama jalan. Jalan dia banyak yang berlubang-lubang. Dia lagi kita nak ke kawasan sini tu kan? Betul, ke kawasan kampung-kampung lah. Di bandar banyak lubang disebabkan syarikat utility. Nanti sama dengan Malaysia lah, syarikat utility. Faham. Kemudian pemanduan, kelima, pemanduan. Ya Allah, kau pun tahu dalam teksi dengan aku. Pemanduan dia sangat bahaya. Lebih bahaya daripada kat Kelantan, lebih bahaya daripada Pulau Pinang, lebih bahaya daripada Johor. Macam naik F1 tu. Dia boleh U-turn tengah jalan. Macam tu je dia bagi. Orang tengah melintas, tengah lampu hijau untuk pejalan kaki, dia masih boleh lagi. Yes. Dia macam ada konsep macam tu tau. Kalau hijau, orang melintas. Tapi kereta masih boleh jalan. As long kalau ada orang melintas, dia mesti berhenti. Itu je. Tapi tetap laju lah. Tetap laju. Memotong dengan cara bahaya. Sangat bahaya. Laki perempuan pun sama cik. Betul. Sama. Ni budaya ada tak lah. sekali kita nampak kat Almaty tu, awet cun gila bawa kereta dah ranap. Betul. Ada macam accident tu. Betul. Tapi cun gila bawa. Ya Allah, tapi kereta dia. Itu samalah tu, jenis bawa jenis haru juga kan. Betul. Jadi bila kat sini berhati-hatilah. Sebab itulah orang kata eloklah ambil Asia Travel Insurance. So kat sini insyaAllah cover Asia Travel Insurance ni. Serendah RM10 je guys. Betul. Apa nak risau RM10 kot, RM10. Beli masa buat online beli tiket tu. Pergi bercuti boleh bagai RM10 takkan tak boleh kan. Sangat berbaloi bro. Sangat berbaloi. Apa rasa susu kuda dia cik? Acidic.
Acidic rasa dia. Pada korang yang belum pernah rasa susu kuda, kita orang saja yuk rasa lah sekali. Korang mesti rasa sekali. Macam mana food dia dekat Kazakhstan ni? Macam mana food dekat Kazakhstan ni, cik? Kazakhstan, kalau real Kazakhstan food, kita test di kedai dia lah. Itulah kita makan tu. Sedap. Sedap. Macam mana dia punya, yalah ingredient dia, rasa dia. Dia apa benda dia wangi. Dia konsep dia mesti wangi. Wangi. Terutama dia punya teh. Kan? Teh dia wangi. Teh dia sangat wangi. Dia pakai macam herba lah. Bunga. Kan itu masa kita pergi market dia tu, kan ada yang dia jual banyak jual bunga-bunga kat sini. Betul, rata-rata dia jual untuk bunga. Masakan juga. Untuk masakan. Sebab tu setiap masakan dia, walaupun air, walaupun makanan, dia ada rasa wangi tu. Patutlah dia jual bunga. Ingat macam Valentine's Day ke ni. Patut. Musim snow ni, dia jual bunga tu. Untuk masakan patutlah untuk wangi. Masakan. Untuk masakan. Okay, itu menarik tu. Pasal food dia, dia tak ada benda pedas. Ya betul. Dia macam tak makan pedas. Dia macam tak makan pedas lah. Memang tak kurang pedas. Kalau jumpa, tak ada lah. Tak ada jumpa langsung. Sambal-sambal ada ke? Ada kat rumah, tuan rumah yang chalet ni. Ada side ni ada. Sambal dia ada. Tapi tak pedas. Dan aku tak tahu nak makan dengan apa. Sebab dia bukan bagi nasi. Dia tak ada. Dia bagi kon. Kon tu makan dengan aiskrim. Aiskrim pun tak ada. Okay, cik. Thank you for your time datang sini dengan kita orang. Boleh luangkan masa kita sama-sama travel, go through ribut salji. Ribut salji, pengalaman menarik. Salji tebal. Lepas tu kena scam sama-sama. Itu nombor 6 lah. Hati-hati. Tapi bukan scam yang orang kata besar lah. Dia sama macam Malaysia. Kau naik taxi. Dia macam ni lah. Bukan scam. Terkena. Terkena sikit lah. Tapi setiap peringkat akan cuba. Betul. Kalau kau tak berhati-hati kat sini, setiap peringkat. Sebab tu kat sini kalau boleh banyakkan terus pakai apps. Betul. Yandex. Ya. So kat sini kalau boleh kau nak berurusan taksi, delivery ke apa benda, you all better pakai apps Yandex dia. So direct, tak ada penipuan kat situ, telus. Betul. So kalau kereta tu, taksi tu cakap 5 minit cik, memang 5 minit dia sampai. Betul. Itu betul. Yalah bawa laju macam setan memang. Gila kau. So terima kasih kepada Cip Lado Zahawi sebab follow kita sampai Kazakhstan ni, and then terima kasih banyak dekat dua sponsor penting kita. Kalau tak ada diorang ni kita tak sampai kita kat sini, Cip. AirAsia Travel Insurance dengan Roaming Man. Internet ada di mana-mana, dan juga ini AirAsia Travel Insurance, selamat walau di mana juga anda berada. Oh gitu.